Second time pergi Dopa. Sebelumnya aku makan donat dia. Aku baru dapat tahu yang dia bukan hanya jual donat. So, kita tengok lagi. So, kopi juga dia. Cuba awak recommend. Appetizer, main course, dessert. Beef loaded. Okay, loaded satu. Best seller, kuih tiaw. Yang ni, this one. Udang dia dah potong. Dah aku pack ke? Okay. Boleh lah. Minyak kuih tiaw. This one. Air buttercream. Ada tak? Dia belum buat dia. Dah tak nak minum buttercream. Apa selain tu? Recommend. Macam ke ataupun teh tiga lain. Cam tu apa? Macam tu dia kopi dengan teh. Macam Boleh lah. Cam satu. Cam. Sejuk. Sejuk. Kalau donat order kat luar ke apa? Sekejap. Kalau ni mana yang best? Presiden sedap. Kuih silo. Boleh. Kuih silo yang satu. Terima kasih. Donat pula. Donat semua ada ke? Habis lah. Benda baru goreng tadi. Hai. Tak ada buat donat. Tak apalah. Thank you. Bismillah. Alright, thank you. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dia bukan pakai potato yang dah siap ni. Ni potato potong sendiri ni. Mulut terlalu penuh. Nak cakap terima kasih pun tak ada. Overall untuk kedai yang jual donat sedap lah. Unexpectedly makanan yang bukan donat pun sedap. Kalau korang nak datang sini tapi tak nak makan donat, still boleh. Makanan yang sedap. Bye bye.